Dari Skudai menghala ke arah Bandar JB, lepas Istana Bukit Serene, nampak Mall Belle Time ni, korang belok kiri, betul-betul sebelah je dengan Hotel Avenue M. Dekat sinilah korang akan jumpa nasi biryani yang tak jumpa dekat tempat lain. Batu Pahat ke, Skudai ke, tak sama dengan yang ni. Biryani yang pertama ni, dia hidang sekali dengan lamb shank. Daging yang lembut, berderai elok, nasi dia pula tak kedekut dengan rempah, buttery, the real Arabic style. Tapi nak yang versi India ataupun yang Melayu sikit pun ada. Bukan kaki makan, jangan order makanan ni. Penuh sepinggan dengan beraneka jenis kebab, ayam tikar, daging tikar, siap dengan pencicah dia. Korang kena try. Bukan takat tu je, makanan-makanan yang korang nampak dari luar ni, dari makanan berat, cemil-cemilan, pelbagai pilihan minuman, dessert, dan yang ni tak jumpa lagi dekat tempat lain. Dia hidang berasap-asap depan mata korang. Jaga-jaga tau. Dengan ruang makan yang selesa, siap ada ruang untuk VIP lagi. Korang cari je Al Barokah. Nasi biryani Melayu, India dan juga Arab. Mana satu yang korang suka? Cubalah komen.